biar mereka penduduk Taif yang mengepung Nabi, yang melempari dengan bebatuan, dengan kotoran, tak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-dua ni adalah orang yang disiksa di bumi kepada Taif. Tapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tak mendoakan penduduk Taif ni dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai, Assalamualaikum korang. Welcome back to my channel and jangan lupa subscribe dan juga like and watch all my videos and juga share. Okey, pada video kali ini untuk Umrah Part 2, aku akan ke kota ataupun bandar Taif. Taif ini adalah tanah tinggi dan penuh dengan kehijauan. Taif juga banyak kisah-kisah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau korang nak tahu, stay tune. Abdullah bin Abbas, ada pun kepada Imam Hanafiyah bin Ali bin Abi Talib, ada Syekh Daud Al-Fatani, orang Fatani, orang Thailand biasanya, Fatani Thailand, yang sebagaimana ulama yang dimakamkan dan di belakang kita ini adalah kepada makbarah Syuhada Hunain. Ada yang mengatakan 11 syuhada, ada yang mengatakan 9 syuhada Hunain. Yang perang Hunain setelah wafat maka dimakamkan di kota Taif. Apa sejarah kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupu dia budak kecil yang memang daripada kecil adalah ikut dengan Nabi. Yang pertama dia sepupu kepada Nabi, yang kedua adalah keponakan daripada isteri Nabi. Yang pertama siapa? Yang tahu adalah, yang paling masyhur adalah Siti Khadijah. Terus lagi siapa? Siti Aisyah yang paling masyhur. Dua sahaja. Ada isteri Nabi iaitu kepada Siti, kalau tak silap siapa? Siti Ruqayyah kalau tak silap. Isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Soalnya ada dua yang dimakamkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah, dua. Kepada Siti Aisyah. Abdullah bin Abbas masih kecil, dia memang sudah pintar, sudah memang ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihannya? Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dia belajar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil kepada wudu, mengambil kepada wudu. Jadi kalau ambil wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tidur tengah malam, Nabi Muhammad SAW tidur dengan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia hilang. Dia dah bangun lebih awal daripada Rasulullah SAW. Dicarilah oleh Nabi Muhammad SAW apa yang berlaku. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas ni budak kecil ni, dia siapkan air untuk Nabi mengambil wudu. Akhirnya belajarlah daripada itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas jadi salat dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang mendapatkan doa daripada Nabi Muhammad SAW yang didoakan langsung oleh Sayyidina Rasulullah. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada kecerdasan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi budak kecil didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa doa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Adalah doa kepada budak kecil. Akhirnya apa yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah? Korang, rupa-rupanya aku baru dapat tahu yang Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dengan Kusam bin Abbas yang dekat Samarkand yang pernah aku pergi dekat Uzbekistan adalah adik-beradik. So, si Kusam bin Abbas ni adalah adik beliau yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Uzbekistan, Samarkand. Wow. This is so mind-blowing and sungguh besar jasa mereka. Masya Allah. Yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Makkahul Mukarramah, dia adalah seorang budak yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang anak. Dia diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Zaid bin Haris ini memeluk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Biar apa? Biar mereka penduduk Taif yang mengepung Nabi, yang melempari dengan bebatuan, dengan kotoran, tak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-dua ni adalah orang yang disiksa di bumi kepada Taif. Tapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak mendoakan penduduk Taif ni dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicubit, kita balas mungkin dengan batu lah ya. Lebih keras lagi kita balas. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan penduduk Taif yang akan lahir daripada tulang-tulang sulbi mereka bukan orang, akan datang orang yang beriman kepada engkau ya Allah. Itulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah para jemaah, sebagaimana waktu sampai di... Okey, minta maaf sikit sebab video pun tak panjang. So sekarang kita orang dibawa Ustaz Adi untuk apa lagi kan? Untuk shopping. Kat Taif ni memang terkenal dengan jualan-jualan buah-buahan, madu dan juga of course lah perfume Kalau nak beli nak cari perfume hantar untuk apa kali. Assalamualaikum. Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad perfume. Hajar al-Aswad perfume. Hajar al-Aswad perfume. fresh. Bismillah. Hajar al-Aswad perfume. Bismillah. Ini rasa madu. Boleh rasa boleh. Ini madu habis. Yang paling super yang ini. Yang putih. Yang mana? Yang mana? Yang putih ini untuk wajah, untuk kolesterol. Kat sini kan korang ada 3 jenis madu. Yang ujung coklat tu madu sidir dari Yaman untuk keseluruhan kesihatan lah. Yang putih tu untuk putihkan muka. Aku tak tahu dia punya nama, lupa. Yang hitam tu untuk batuk. Tu madu pun aku lupa nama dia. Jangan marah lepas tu macam biasa korang boleh beli perfume lah. Sini kirakan the whole of Saudi Arabia ni memang paradise, memang syurga minyak wangi perfume lah, macam-macam jenis. Untuk lunch, makan tengah hari, kita orang menjamu selera makan nasi mandi Arab dan juga kunafa. Oleh kerana terlalu menikmati makan nasi mandi ni, kita orang lupa nak ambil video. So ambil gambar je lah, jadilah Setelah itu, kami dibawa ke tempat Al-Hada Cable Car, iaitu tempat di mana korang boleh menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan lah di sekitar Taif ni. Kita nak naik cable car. Lepas tu, Cable car. mana? To nowhere. Okay, tak. Okay. Ustaz, ni nanti kita turun, kita keluar ke tak? Dari sini. Oh, nice. Terima kasih. Jumpa lagi. Tak lupa subscribe. Bye. Ustaz, nanti kita turun naik balik. Nanti naik balik. Turun naik balik. Bye. Turun naik balik. Turun naik balik. Kita nak keluar lah. Turun naik balik.
Rekod one another. Okay. Okay, sekarang kita akan menaiki kabel kar menuju ke bawah. Ke bawah dan ke atas. Di mana ni? Di kota Bandar Taif. Taif semua. Apa? Bandar yang agak sejuk. Tak sejuk lah. Less hot. So there's more greenery. Oh, sekejap je laju. Oh. Okay. Cool. Cak tengok ke belakang. Sabarlah hati. To the side. Bismillah, bismillah. To the side. Bismillah. Ya Allah. Bismillah, I'm scared. Ay, cantik dah kawan. Rapi. Nanti dah, sekejap. Dia muka aku salah. Video. Video lah ni. Masya Allah. Tingginya, cantiknya. Masya Allah. Oh, Ni tak ada cermin. Danger ni kalau video jatuh habis. Sana tu tengok tu. Bagus. Allah. Tu kesan kereta dia rosak tu kesan dia. Siapa? Orang tu. Ya Allah. Dia pergi ambil gambar. Okay, something Syarul. It's fine, Okay. guys. Okay, something. Okay, Lin. Ini cantik macam ni. Okay, something. Okay. Ngeri apa ni? Ya Allah. Tiket masuk untuk Al-Hada Cable Car ni adalah 80 hingga 100 rial Saudi. Dan perjalanan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas adalah selama 15 hingga 20 minit lamanya. Dan di bawah lembah tu ada sebuah water theme park yang aku tak pasti sama ada masih berfungsi ataupun tidak. Oh, it's like a team. One eternity later. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه عني قبل أن يفنى اصطباري Masa on the way naik balik tu, kita orang ternampak segerombolan unta-unta yang liar dekat-dekat dengan satu macam gua gitulah, keliling bukit. Setelah itu kita orang berkunjung ke Rashid Al Quraishi Rose Factory. Tapi masa kita orang pergi tu tak ada banyak aktiviti sangat lah. So kita spend time dekat dia punya kedai perfume je and makan bakso. Apa yang? Bang beli apa bang? White shades spot. 15 biji 100. 1600 boleh. Kena kening. Bawa pelat.
لي شاهد لي بافتقاري يا إلهي Ada seorang pemuda jejaka lelaki yang mencuba satu perfume, tak tahu apa brand. Any reviews? Ni sedap. Okey korang, sampai di sini saja video aku tentang Taif. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and stay tuned for my next video, part 3 of my Umrah journey di kota Madinah Al Munawwarah. Ini adalah klip-klip pendek semasa kami berada di kota Madinah Al Munawwarah. So stay tuned. Assalamualaikum. وشعاري وبثاري